Apa yang bau busuk dalam kereta ni, Bi? Okay je, kejap. Biar ada beli tau. Apa tu? Karoma by Kamato. Kamato ni brand besar agak yang buat apa? Kapet ni, kaki kereta kan. Okay, kejap. Yang menarik pasal perfume ni, dia tengah top selling tau. Untuk wangian Peach Noir. Bau macam buah lah ni. Bau buah. Okay, yang best pasal ni, dia boleh tahan selama 60 hari tau. Memang lama. Lamanya? Bau dia memang lama, boleh tahan lama. Lepas tu design dia pun, nampak premium tau. Dia bentuk hexagon. Memang nampak premium. Lepas tu dia punya material, bahan dia guna tak ada alkohol. Dia 100% bahan-bahan organik. So memang sesuai lah untuk apa, ibu mengandung, ada baby. Lepas tu kalau ada yang hidung bau sensitif dengan wangian ni, memang sangat sesuai. Tengok dalam dia. Nampak? Dia jenis apa? Jelly. Bau dia memang sedap. Bau dia memang kuat. Dia jelly lah. Bau jelly. Senang Dia jenis jelly. So tak ada masalah tumpah lah. Memang tak ada masalah tumpah. Naik satu kereta. Wangi lah. Memang wangi kan? Memang wangi. Okay, kalau korang berminat, aku sediakan link dekat bawah, okay? Alright.